Okay guys, macam yang aku dah pernah cerita sebelum ni, yang mana pada bulan Oktober akan diadakan AFC Award, iaitu award untuk bola sepak benua Asia. Okay, dan antara award yang orang Malaysia nantikan adalah AFC Player of the Year. Sebab salah satu pemain kita guys, darah Malaysia guys, tercalon masuk dalam top 3. Bukan top 20, bukan top 10, top 3. 3 terbaik Asia guys. Kita ada Arif Aiman, kita ada Akram Afif daripada Qatar dan juga Sarim Al-Dawsari. Okay, so ini adalah 3 player terbaik Asia. Bila nampak ada anak Malaysia dekat situ, rasa bangga guys. Okay, rasa bangga sangat. So kalau korang tak tahu ni award apa, ini award macam Ballon d'Or lah, tapi versi Asia punya. Kira siapa yang menang ni, dia adalah MVP untuk Asia ataupun Ballon d'Or untuk Asia. Okay, Arif Aiman tak menang, tapi sangat-sangat bangga guys walaupun tidak menang. Okay, yang menangnya adalah Salim Al-Dawsari, dan walaupun tak menang, Arif Aiman harumkan nama JDT dan juga Malaysia apabila tercalon dalam AFC Award ni. Harap tahun-tahun seterusnya masih boleh tercalon, dan mana tahu satu hari nanti akan menang dan bergelar player terbaik Asia. Even waktu tu dah menang pun orang akan tanya lagi, kenapa tak pindah daripada JDT? Kenapa tak masuk kelab-kelab Eropah? Sabar dulu, budak muda lagi, belum umur 30 pun. Okay, alright. Aku just harap untuk season ni, walaupun JDT agak susah sikit dengan ada isu player warisan semua, aku harap JDT boleh pergi jauh lah. Sebab lagi jauh dia pergi, lagi senang lah untuk tercalon ataupun menang award-award macam ni. Okay, itu pendapat aku. Macam biasa guys, korang yang nak support Wibro, tekan butang follow.